dia tidak minda ada lagu YDC yang juga banyak membantu sekolah kita. Dan penting dia nak ni pada saya mengambil masa ni nak mengumpulkan semua cikgu tak ada masa untuk maklumat-maklumat terkini sikit je. Okey. Baik, yang pertama. Dia kena ringkas satu. Yang macam kita dah tunjuk segala tunjuk. Baik, minggu hadapan kita bersekolah macam biasa. Bertugas macam biasa selama 3 hari kan. Senin, Rabu dan juga Jumaat. Lepas cuti pagi dan juga Al-Muharram. Tujuannya lah untuk menyiapkan semua yang perlu siap. Biasanya memang saya sekolah 1 minggu tu. Ya. Tapi Alhamdulillah cuma 3 hari saja. Semua datang sesi pagi. Sebab tadi ada yang tanya, minggu depan ada yang pagi petang ke? Pagi dia cikgu yang tak petang. Ya, keterapan hingga 12 hari. Ya, insyaAllah ya. Jadi, parents kita semua terutamanya bilik guru tu kemaskan. Manalah tahu nanti masa cuti ada yang nak buat baik kulis ke, ya, dan sebagainya lah. Ya, kalau kemaskan. Alatan-alatan yang cikgu pinjam daripada mana-mana bahagian pulangkan ya, kepada bilik-bilik yang tertentu, ya. Kemudian bilik-bilik khas juga dikemaskan ya, kepada guru-guru yang memasang ya, bilik-bilik khas. Ya. Baik, seterusnya. Satu kali lagi, jangan lupa menyerahkan borang semak. Borang semak yang telah diedarkan oleh Puan Najah, ya, kelewat-lewatnya pada hari Jumaat depan 19 November. Ya. Dan satu lagi UPS pun keluar pun 19 kan. Jadi eloklah kita sekolah minggu depan. Ya. Jadi UPS keluar pada 19 ya. Okay. Dan yang terakhirnya kiranya balik kampung bercuti, baliklah hati-hati ya. Ingat-ingat ya. Dan saya mewakili ya. Mewakili warga SK Bukit Kapar. Kami mengucapkan selamat tiba Bali ya, kepada Puan Nabil ya, dan juga Puan Nabil selamat dia menyambut tiba Bali dan siapa yang berkelapangan kalau Puan Nabil jemput kita boleh bilang. Baik, Kak Zaidah. Nanti saya masuk dalam YouTube kan? Tak, saya masuk YouTube ke? Malam dah saya masuk YouTube. Siapa yang kena Ustaz? Pakai Ustaz. Yasin, agak bawah sihat. Siap. Apa tadi ya? Apa? Habis? Yusuf. Kira. Allahumma kalimna wa kalim ma'ana wa baligna wa balig ma'ana wa salna wa sallim ma'ana. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru min shay'in fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma jama' hadha al-jam'a jam'an marhuma tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bismillah wa barakatillah. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas sambutan doa daripada kami. Kita sampai ke acara puncak iaitu Puan kalau Puan dapat lihat keliling di dalam negeri tak ada makanan, hadiah je. Kita tak pergi hadiah ni, makan. Makanan kita akan berada di sebelah kanan dan juga
kita ambil bersama-sama dengan pelanggan yang lain ya, pelanggan yang lain, insya-Allah. Dan untuk itu pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kepada 3 orang yang terawal yang dapat membawa kad pengenalan, yang kedua lesen memandu dan kad